Kalau tuan-puan fikir emas pre-love tu murah, hati-hati. Bila nampak je emas dijual lebih murah daripada harga pasaran, ramai terus rasa itu peluang yang baik. Dalam dunia emas, harga yang terlalu murah kadang-kadang datang bersama risiko yang mahal. Sebelum tuan-puan membeli emas pre-love daripada individu, media sosial ataupun sumber yang tidak jelas, ada 3 perkara penting yang tuan-puan perlu beri perhatian. Pertama, risiko emas tak tulen. Ini adalah risiko yang paling besar. Pada pandangan mata kasar, emas tiruan ni kadang-kala kelihatan hampir sama seperti emas yang sebenar. Jika tersilap beli, bukan je rugi wang, malah proses untuk mendapatkan semula duit tersebut menjadi sangat sukar. Sebab tu, pentingnya untuk beli emas daripada sumber yang dipercayai dan mempunyai rekod yang jelas. Kedua, risiko emas yang mempunyai isu pemilikan. Ada juga kemungkinan emas yang dijual berasal daripada sumber yang tidak sah ataupun mempunyai isu pemilikan. Jika berlaku laporan polis ataupun tuntutan daripada pemilik asal, proses semakkan dan siasatan boleh menyebabkan urusan jual beli menjadi rumit. Walaupun pembeli tidak mengetahui perkara tersebut, ia tetap boleh mendatangkan kesulitan yang tak dijangka. Ketiga, risiko emas rosak, kemek ataupun calar. Ramai yang tidak sedar bahawa keadaan fizikal emas turut memainkan peranan penting apabila mahu menjual semula. Ada institusi ataupun kedai yang sangat menitik beratkan keadaan emas. Jika emas mengalami kerosakan, kemek ataupun calar yang ketara, nilai jualan semula mungkin akan terjejas. Akhirnya, emas yang dibeli murah menyebabkan kerugian apabila tiba masa untuk dijual kembali. Sebab tu, guru emas saya sentiasa berpesan, jangan hanya fokus kepada harga murah, fokus kepada ketulinan, keselamatan dan kemudahan untuk menjual semula pada masa hadapan. Kadang-kadang tu, membayar sedikit lebih mahal daripada sumber yang sah dan dipercayai sebenarnya memberi ketenangan yang jauh lebih bernilai dalam pelaburan dan simpanan emas. Ingat, matlamat kita bukan sekadar membeli, tapi memiliki aset yang mudah disahkan, mudah dijual dan mempunyai rekod pemilikan yang jelas. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan ilmu dan cara yang betul, boleh terus refer pin video atau terus PM saya. Semoga bermanfaat.